Pihak polis mengesahkan satu rakaman tular sebuah lori membawa muatan batu hampir kemalangan berlaku di Jalan Labu Gadong, Negeri Sembilan hari ini. Ketua Polis Daerah Nilai, Superintendent Abdul Malik Hasim berkata pihaknya menerima maklumat mengenai kejadian kira-kira jam 10.40 pagi tadi. Katanya kejadian berlaku ketika lori berkenaan dari Labu menghala ke Banting. Apabila tiba di lokasi kejadian, pemandu lori berusia 30-an cuba memotong kenderaan di garisan berkembar dan hampir melanggar sebuah kereta di laluan bertentangan. Bagaimanapun, kejadian tersebut tidak melibatkan sebarang kecederaan dan kes diklasifikasikan di bawah Seksyen 42-1 APG 1987 kerana memandu secara melulu dan membahayakan pengguna jalan raya yang lain. Orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan kejadian diminta untuk tampil membantu siasatan dengan menyalurkan maklumat kepada mana-mana balai polis berhampiran. Memotong kat double line, bodoh nak mampus sebelum tak insiden. Sial betul. RAW 6838